Okey, Assalamualaikum guys. Aku nak sharing sikit lah tentang masalah pada Uclip. Ni lah slide piece ataupun Uclip. Ni zone test zone test 38G yang pakai tag pulley. Tag pulley ni dia ada masalah sikit bila dia pendek. Bila kita bawa kan, dia akan terkeluar sendiri macam tu. Nampak dia renggang. Nampak renggang. Walaupun dia masih ketat, tapi bila kita bawa laju dia boleh terkeluar sendiri lah. Pasal dia pendek. Kalau kita tekan ni dia ketat je, kita boleh tekan balik bagi rapat kan. Nampak dia ada gap banyak. Yang ni Uclip QJ motor fit. Nampak. Yang ni kalau kita pakai lama-lama dia akan tertolak keluar. Sebab dia gap ni banyak. Dia akan tertolak keluar lah. Tolak keluar betul jadi longgar lah. Uclip ni akan jadi longgar. Ni untuk brand tag pulley tapi yang ni aku tukar kepada yang QJ motor. Ni pun terpakai ni. Inilah punca Uclip selalu bunyi. Okey, ni brand QJ rapat. Okey, ni sebab bila kau bawa lama-lama tu dia akan tertolak keluar. Macam tu lah. Nampak dia akan terbuka. Dia ada gap sini. Okey, kita buka. Nampak dia ada gap bawah tu. Ni pun sama nampak. Dia jadi ada gap. Okey, tak nak kepada pengguna tag pulley punya Uclip. Okey, untuk yang company tag pulley ni pun kena ambil tag knot lah benda ni. Jual barang tapi bermasalah lah. Boleh improve lah. Kalau yang QJ punya tengok cun-cun. Ni pun nampak dia tak timbul, besi dia tak timbul di hujung ni. Kalau ini kalau kita tekan rapat dia akan timbul lah. Nampak? Nampak tu dia timbul. Itu dia punya potongan ni terlampau dalam. Berbanding yang ni lah. Ni nampak potongan dia tak terlampau dalam lah. Ni groove dia punya lurah ni tak dalam sangat. Kalau ini dia terlampau dalam. Okey, itu je perkongsian. Assalamualaikum. Okey, senyap pakai Uclip QJ motor Fortress 350. Okey, sebelum ni dia ada bunyi knocking lah dekat CVT dah. Bila ideal start pagi tu ada bunyi ni macam knocking, ketukan. Ni kita dah tukar kepada QJ motor, dia lebih senyap lah. Okey.